Macam mana hidup hari pertama ketika itu? Hari pertama itulah Dajjal keluar di Khurasan, Iran, mengisytiharkan dirinya Tuhan. Dan ketika itu Yahudi Asfahan, Iran juga, seramai 70,000. Nabi sebut angka itu dispesifikkan oleh Rasulullah. Nabi kata 70,000 alaihimut tayalisah ataupun alaihimut tijan. Mereka memakai pakaian khas seperti kain yang diletakkan di atas kepala. 70,000 tadi tentera yang ikut dia ke mana sahaja. Apabila muka bumi tidak ada setitis air pun, semua orang dalam kelaparan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal akan membawa jabalu khubzin ataupun jibalu khubzin wa anharu ma. Nabi sebut 4 benda yang Dajjal akan bawa sentiasa bersama dengannya. Yang pertama, gunung roti. Nabi kata, aku nampak bersama Dajjal itu ada gunung roti. Maksudnya makanan yang banyak. Contoh, dia datang dengan gerombolan dia yang ramai tadi, datang jumpa dengan penduduk Miri, ramai datang, kecuali al-mu'minun al-haqiqiyun, mereka-mereka yang benar-benar beriman. Sesiapa yang dengar satu hari nanti Dajjal keluar dan sampai di tempat kalian, falyan'a anhu, larikan diri daripadanya. Nabi kata sesiapa yang pergi juga, nescaya dia akan ikut. Sebahagian daripada kamu, ada satu orang tu Nabi sebut, dia beriman, dia Islam, dia bahasa dia kemas, dia kata nak pergi juga. Bila dia pergi dengan ramai-ramai tu, dia termasuk dengan yang ramai-ramai tadi. Tidak ada kampung dan bandar kecuali dia akan sampai. Mana-mana bandar dan kampung yang mentaatinya, yang melantik dirinya sebagai Tuhan, yang bersyahadah Dajjal itu Tuhan, kampung dan bandar itu akan ditinggalkan dalam keadaan kemewahan. Tumbuh-tumbuhannya dinaikkan semula. Hujan turun di kampung dan bandar tersebut. Mereka akan diberikan kekayaan. Binatang-binatang ternak mereka gemuk, kata Rasulullah. Siapa yang taat dan beriman kepada Dajjal. Apa bayarannya untuk mendapatkan kekayaan dunia, kemewahan dunia? Bayarannya satu je. Dajjal kata, bagi iman kamu, satu je. Bila beramai-ramai sini, Dajjal tanya, bukankah aku Tuhan kalian? Semua jawab, ya, kamu Tuhan. Bagi. Dajjal bagi, tahu pengikut dia bagi kepada mereka, bagi emas kepada mereka. Bukan kena pergi bayar tiket tau. Bukan kena pergi bayar 200, tunggu daripada pagi sampai ke malam. Bukan kena bayar RM400, RM500. Dia yang bagi. Tuan-tuan bayang tengok. Hari ini umat Islam ikut bukan Islam dalam keadaan bayar dan susah payah. Bayangkan berapa ramai akan ikut Dajjal ketika kita susah waktu tu. Waktu kita tidak ada wang, waktu kita tidak ada makanan, waktu kita tidak ada minuman, apa ramailah yang akan ikut. Wal'iyazubillah. Dan Nabi kata mana-mana kawasan yang tidak beriman dengannya akan ditinggalkan kering kontang, kosong, tandus. Binatang-binatangnya mati, airnya dikekalkan, tidak ada setitis pun sepanjang pemerintahan Dajjal di atas bumi ini. Dia akan memerintah bumi ini. Nabi kata tak lama, 40 hari sahaja. 40 hari secara logik, seminggu tanpa air dan tanpa makan. Mati tak seminggu? Mati. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, sepanjang keberadaan Dajjal atas bumi ini, apa makanan orang-orang yang mempertahankan iman mereka? Bila Nabi jawab, saya baca hadis ni dululah berapa belas tahun yang lalu. Kita duk ingat Nabi jawab zam-zam dan kurma ajwa. Bolehlah gagah kan? Ambil zam-zam, simpan, minum cari sikit. Rupanya Nabi tak jawab makanan. Nabi jawab satu benda yang tidak masuk akal kita. Nabi jawab makanan kalian ketika itu adalah zikrullah. Saya termenung lama, saya kata zikrullah. Macam mana nak makan dan hidup
Macam mana nak berzikir dan hidup 40 hari? 40 hari itu bukan 24 jam. 40 hari itu hampir 400 hari. Sebab Nabi sebut hari pertama dia mengisytiharkan ketuhanan dirinya. Hari pertama itu panjang dia setahun. 24 jam darab 365. Panjang. Hampir 400 hari ini apa makanan kita semua? Zikrullah. Banyakkah zikir, tuan-tuan? Berapa orang yang hari ini selawat ke Nabi? 1000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu Nabi kata sedikit yang selamat. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua dari fitnah Dajjal.